Okey, terima kasih dan salam sejahtera kepada teknologi Dr. Mativanan Jagannathan. Saya Nur Aziza Ibrahim selaku Ketua Kumpulan Matric number 283859. Rakan-rakan saya Muhammad Farouk bin Kadim Aidin Matric number 284040 dan juga Muhammad Zulfikri bin Hassan Matric number 284053. Hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan projek kumpulan iaitu berkenaan dengan pasaran elektronik B2B atau business to business. Baik, ini adalah logo produk yang akan kami laksanakan iaitu EcoPack Solution 9 Berhad, di mana produk ini merupakan produk biodegradasi ataupun produk pembungkusan boleh terurai. Dan sekejap lagi kita akan saksikan video di mana video itu memaparkan bagaimana proses perjalanan produk untuk menghasilkan bekas makanan boleh terurai dari pembungkusan dan proses-prosesnya itu kita akan saksikan selepas ini. Dan begitu juga dengan EcoPack Solution, proses perjalanan produk itu adalah seperti yang akan anda saksikan sebentar nanti. Baik, itu tadi anda dapat saksikan bagaimana video yang telah kami paparkan tentang proses perjalanan macam mana sebuah produk pembungkusan boleh terurai dihasilkan daripada penggunaan bahan-bahan alami, contoh macam jagung, tebu dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita masuk kepada e-dagang B2B atau business to business, revolusi pembungkusan biodegradasi dalam era digital. Baik, seterusnya saya akan terangkan bagaimana kita nak memahami e-dagang B2B. Saya akan mulakan dengan definisi e-dagang terlebih dahulu. Menurut Jusuh Burhan Ismail dan Ali 2014, e-dagang ini merujuk kepada aktiviti perniagaan yang melibatkan jual beli barangan dan perkhidmatan menggunakan internet sebagai perantara. Ia membolehkan transaksi tanpa perlu penjual dan pembeli bersemuka secara fizikal, di mana takrifan berkenaan dengan e-dagang business to business pula adalah perniagaan berasaskan transaksi barangan atau perkhidmatan melalui pesanan dalam talian. Perniagaan ini ditujukan kepada perniagaan lain dan bukan kepada pengguna. Dalam perniagaan ini, hubungan antara pembeli dan penjual selalunya bersifat jangka panjang, melibatkan kuantiti barangan yang besar dan syarikat akan membeli berdasarkan keperluan. E-dagang B2B ni sebenarnya merangkumi penjualan dan pertukaran produk serta perkhidmatan antara perniagaan. Baik, pastinya anda tertanya-tanya kenapa sebenarnya kami mengeluarkan produk EcoPack Solution, iaitu satu produk pembungkusan boleh terurai. Kerana seperti yang anda dapat saksikan di slide ini, kita menghadapi krisis plastik di Malaysia. Pencemaran alam sekitar adalah isu global yang perlu kita tangani. Penggunaan plastik menyebabkan pencemaran dan masyarakat perlu sedar tentang natijahnya pada alam sekitar. Jadi EcoPack Solutions Berhad ingin menjadi peneraju dan penyelesaian masalah kepada isu global dan prihatin dalam melaksanakan tanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar dan mengurangkan penggunaan plastik yang menjadi punca kepada masalah alam sekitar. Di mana EcoPack Solution kami memperkenalkan pembungkusan boleh terurai atau lebih mesra kita kenal sebagai biodegradasi atau biodegradable packaging. Dan dari kesedaran inilah sebenarnya kami mencari solusi kepada plastik.
kami sepakat untuk menubuhkan syarikat dan mengeluarkan produk pembungkusan boleh terurai atau biodegradasi. Produk ini menjadi satu alternatif untuk menggantikan plastik yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Ini menurut Ivan Kovic, Zelsko, Telic and Lasik 2017. Okey, kami menjalankan perniagaan kami menggunakan platform Alibaba.com, iaitu platform perintis e-dagang global. Sebenarnya kenapa kami menggunakan platform Alibaba.com? Kerana pembangunan Alibaba Group Holding boleh dibahagikan kepada beberapa fasa, dan fasa pertama bermula dari tahun 1998 hingga 2001. Alibaba menyediakan maklumat secara percuma kepada pembekal bagi memudahkan mereka memasuki pasaran pada fasa yang pertama, di mana pasaran China masih di peringkat awal dan hanya maklumat yang mengalir di internet. Fasa kedua bermula pada tahun 2002 dengan penghasilan sistem pensijilan kredit bernama TrustPass. Sistem ini membolehkan pengguna membuat pembelian tanpa ragu-ragu. Fasa ketiga pula bermula sekitar tahun 2004 apabila Alibaba mula membangunkan pasaran luar negara bagi mengembangkan pasaran perdagangan elektroniknya. Fasa keempat berlaku pada tahun 2005 hinggalah tahun 2007. Pada fasa ini, Alibaba mula berkembang dengan konsisten dan menyediakan ruang komunikasi untuk perniagaan e-dagang di serata dunia. Dan fasa kelima bermula dari tahun 2008 sehinggalah ke saat ini dengan pejabatnya beroperasi di Taiwan dan juga di Switzerland. Pasaran business to business atau B2B ini terus berkembang dan jumlah pengguna berdaftar meningkat dengan setara untuk semua pasaran dia. Begitu juga hasil dan keuntungan turut meningkat. Jadi tahun 2010 menyaksikan jumlah pengguna dan ahli berbayar kepada 61.8 juta ringgit. Jadi kita semua sedia maklum di mana Alibaba.com ini ditubuhkan oleh Jack Ma pada tahun 1990 ya. Ia adalah platform business to business yang menghubungkan pengeluar kecil dan sederhana di China dengan pembeli antarabangsa. Jadi syarikat ini dengan cepat menjadi pemain utama dalam perdagangan global dan memudahkan pembelian secara pukal berentasi pelbagai industri seperti elektronik dan tekstil. Jadi disebabkan oleh kekukuhan Alibaba.com itu sendiri membuatkan kami memilih platform ini untuk kami pasarkan produk kami nanti. Okey, seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan EcoPack Solution, iaitu perniagaan yang kami laksanakan. Perniagaan pembungkusan boleh terurai, iaitu penyelesaian pembungkusan masa depan. EcoPack Solutions Sdn Bhd ini adalah sebuah syarikat berorientasikan kepada penghasilan dan penawaran pembungkusan boleh terurai atau biodegradasi yang berasaskan bioplastik atau Bionex. Produk mesra hijau ini menjadi alternatif kepada pembungkusan plastik yang sekian lama digunakan dan mampu memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Dengan perkembangan teknologi dan peredaran masa, masyarakat telah mula sedar dengan tahap kelestarian alam sekitar yang perlu dipelihara. Jadi seiring dengan dasar kerajaan menekankan tentang pemuliharaan alam sekitar, permintaan terhadap pembungkusan mesra alam semakin mendapat perhatian dalam kalangan industri makanan dan minuman ataupun F&B. Jadi perkhidmatan catering dan peruncitan semuanya menggunakan pembungkusan. Jadi produk ini dihasilkan daripada sumber boleh diperbaharui seperti asid polylactic atau PLA dan PHA yang berasal daripada bahan semula jadi seperti minyak sawit, kentang jagung dan bahan fosil mesra alam yang lain seperti PBAT. Jadi sifat bahan ini yang mampu terurai dalam masa 12 bulan selepas pelupusan adalah antara satu kelebihan. Boleh juga digunakan sebagai baja untuk pertanian. Jadi EcoPack Solution ini adalah produk yang merangkumi pelbagai kategori pembungkusan termasuk pembalut makanan, beg beli belah, sudu, garfu serta beg yang digunakan untuk pembungkusan makanan. Jadi sebenarnya untuk EcoPack Solution ini memang kami sasarkan untuk memelihara alam sekitar kita.
Baik, ini dia bahan sumber bioplastik Bionex seperti yang saya terangkan tadi, iaitu jagung. Dia merupakan asid polilaktik atau PLA dari kanji jagung, minyak sawit PHA dari kelapa sawit, kentang, kanji kentang untuk bahan biodegradasi dan juga ubi kayu. Jadi ini adalah produk-produk yang digunakan untuk menghasilkan EcoPack solution. Okey, sekarang kita pergi kepada keperluan pasaran ataupun market needs untuk pembungkusan biodegradasi. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan peningkatan kesedaran alam sekitar. Kita tahu kan pengguna sekarang semakin ramai memahami kesan negatif plastik terhadap ekosistem dan lebih cenderung memilih produk yang mesra alam. Yang kedua adalah dasar kerajaan yang ketat. Kita tahu Pelan Hala Tuju Kelestarian Plastik Malaysia 2021-2030 dan dasar sifar plastik sekali guna menggalakkan penggunaan bahan boleh terurai. Ianya adalah seperti EcoPack solution yang memang 100% mementingkan alam sekitar. Yang ketiga adalah tanggungjawab sosial korporat CSR, di mana syarikat memerlukan produk yang menyokong program CSR berkaitan penjagaan alam sekitar. Yang keempat, teknologi bioplastik baharu, di mana perkembangan teknologi kini itu PLA, PHA membuka peluang pasaran yang lebih luas. Dan yang kelima adalah trend grab and go. Jadi peringatan perkhidmatan penghasilan makanan, minuman segera meningkatkan pembungkusan sekali guna. Jadi dengan terhasilnya EcoPack solution ini di mana kita mampu untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan kenapa sebenarnya pasaran kita memerlukan produk-produk seperti ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada cadangan jualan unit ataupun USP. Pastinya setiap perniagaan yang kita jalankan, kita pasti akan mempunyai cadangan jualan unit untuk kita menarik pengguna memilih produk EcoPack solution. Di sini kami menggunakan beberapa cadangan jualan unit ataupun USP di mana kami gunakan EcoPack solution. Kami percaya di setiap hidangan yang dibungkus dengan produk EcoPack solution membawa mesej penjagaan alam sekitar dan disebut sebagai kelestarian di setiap balutan yang melambangkan produk yang mementingkan alam sekitar. Ini menurut Ola Jide Talabi dan Abu Bakri 2012. Dan seterusnya adalah pilihan semula jadi demi hari esok. Kita tahu kan, kalau kita sendiri tak menjaga bumi kita dari sekarang, bagaimanalah generasi akan datang akan berada dalam dunia yang selamat. Jadi bila menggunakan plastik terlalu banyak, jadi akan adalah masalah kepada alam sekitar kita. Jadi ini adalah pilihan yang paling tepat di mana EcoPack Solution menyediakan pilihan semula jadi demi hari esok. Alternatif mesra alam untuk generasi akan datang. Seterusnya, kesihatan bermula dari pembungkusan. Kalau anda menggunakan pembungkusan plastik, pastinya lama kelamaan ia akan memberi kesan kepada kesihatan kita sendiri. Kalau bukan plastik, mungkin polistiren juga. Dulu kan kita pakai polistiren, jadi sekarang ni plastik, tapi polistiren walaupun dah lama tak digunakan sekarang ini, tapi plastik juga akan memberi kesan kepada kesihatan di mana bahan-bahan kimia berbahaya dan memang tak selamatlah untuk kesihatan kita. Yang seterusnya adalah pembungkusan lebih berbeza. Pembungkusan EcoPack memang berbeza jika dibandingkan dengan pembungkusan-pembungkusan lain yang ada di pasaran. Kami menguji produk kami, menguji ketahanannya dan kami percaya akan keselamatannya. Seterusnya adalah inovasi dalam setiap lapisan, teknologi hijau dan tanggungjawab sosial dalam setiap reka bentuk yang kami laksanakan untuk EcoPack Solution. Baik, kami di EcoPack Solution memang kami sentiasa mengetahui bahawa setiap produk yang kami hasilkan pastinya ada persaingan-persaingannya dalam produk bertemakan alam sekitar ni. Seperti produk-produk biodegradasi seperti EcoPack Solution ni, kami faham dan kami tahu persaingan tu memang wujud. Dan analisis persaingan yang kami lakukan berkenaan dengan pembungkusan mesra alam ini, kami memahami landscape persaingan dan strategi kelebihan dalam industri pembungkusan boleh terurai di Malaysia. Kita fahamlah dalam dunia yang serba moden ini kan, wujud persaingan
produk yang sama. Jadi penting bagi kami sebagai pengusaha untuk meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan bahagian pasaran jenama kami, di mana kami ada strategi pemasaran, kami tahu kelebihan dan kelemahan persaingan, kami akan menyediakan bekas makanan yang lain daripada orang lain. Itu adalah satu yang kami rasakan kami mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Okey, landscape persaingan industri di mana pasaran pembungkusan boleh terurai di Malaysia ini mengalami persaingan yang semakin sengit, terutamanya daripada syarikat-syarikat di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia dan juga Thailand. Jika kami pasarkan barang kami di platform e-dagang alibaba.com, kami faham banyak produk-produk yang menggunakan menggunakan bahan mesra alam ya untuk pembungkusan, kerana kami faham dijangka pada masa akan datang lebih banyak lagi perkembangan produk serupa ini akan ada dalam pasaran. Jadi pasaran pembungkusan boleh terurai di Malaysia ini memang mengalami persaingan yang semakin tinggi. Peningkatan kesedaran alam sekitar dalam kalangan pengguna juga semakin baik dan semakin tinggi, dan pengguna juga tahu tentang produk mesra alam, dan ini memaksa pengeluar makanan menukar strategi secara drastik, di mana kami sendiri akan menyediakan bekas makanan mesra kuah ataupun wet food tanpa plastik, di mana kebanyakan syarikat pesaing mampu mungkin tak fokus sangatlah pada bekas makanan kering, makanan basah. Kemungkinan mereka banyak fokus pada bekas makanan kering atau sahaja. Jadi bekas yang memerlukan kuah ni tidak disediakan kerana ia memerlukan spesifikasi yang lebih tinggi, seperti perlu tahan lasak, tahan bocor dan tahan panas. Dengan tawaran yang kami lakukan oleh Ecopex untuk bekas compostable ni dan bekas bebas plastik ni adalah sebagai niche, iaitu melengkapi keperluan sesetengah pelanggan yang mempunyai ketentuan yang tertentu. Jadi kami mengharapkan agar apa yang kami lakukan ini mampulah kami bersaing pada peringkat global dengan pesaing-pesaing kami yang memang banyak sebenarnya dalam pasaran biodegradasi ni. Baik, kita faham dalam dunia perniagaan ini pastinya wujud persaingan antara pengeluar produk yang sama. Jadi adalah penting kepada pengusaha ni untuk meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan bahagian pasaran jenama. Seperti kami Ecopack Solution dalam pasaran ini, pembungkusan boleh terurai ni ataupun biodegradable packaging atau biodegradasi. Persaingan utamanya datang dari syarikat-syarikat di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Thailand dan termasuk Malaysia juga. Kalau di Malaysia ni banyaklah produk-produk yang menghasilkan produk-produk pembungkusan ya, di mana produk pembungkusan yang datang daripada jenama seperti Earthnia Compostable Bag, jenama dari Malaysia yang benar-benar 100% bebas plastik dan boleh terurai di rumah. Syarikat ini boleh dilihat sebagai pesaing lah kepada kami, kepada Ecopack Solution, kerana fokusnya juga kepada alam sekitar. Dan ada beberapa syarikat lagi lah yang seperti produk dari Thailand, tapi syarikat ini yang aktif di Malaysia, iaitu Grass Malaysia, yang juga menjadi pesaing sengit kerana syarikat ini juga mengeluarkan pembungkusan mesra alam dengan bahan 100% fiber tumbuhan dan boleh terurai dalam tempoh 45 hari. Jika kami nak senaraikan, memang banyaklah terdapat syarikat yang menghasilkan pembungkusan boleh terurai ni. Jadi kami sebagai pengeluar pembungkus boleh terurai laksanakan sesuatu yang berbeza untuk pelanggan-pelanggan kami seperti yang saya terangkan tadi. Baik, selepas kami tahu kami banyak sebenarnya persaingan dalam dunia perniagaan pembungkusan makanan ini, kami lakukan strategi pemasaran yang berkesan, di mana yang pertama sekali kami akan fokus kepada pasaran B2B, menumpukan kepada perniagaan makanan segera seperti kafe dan restoran dengan harga berpatutan dan membekalkan pembungkusan yang boleh dipercayai dan pada masa yang ditetapkan. Kami akan bagi diskaun pukal kepada pelanggan kami, di mana kami tawarkan diskaun menarik kepada pelanggan tetap untuk memastikan kesetiaan dan pesanan yang berulang.
Seterusnya platform e-dagang, di mana kami akan memanfaatkan platform e-dagang iaitu Alibaba.com untuk memperkenalkan produk kepada pemberi tempatan dan juga antarabangsa. Dan pastilah kami akan gunakan green marketing, di mana kami akan konsisten menekankan pendekatan hijau dalam kami menonjolkan sifat lestari produk kami sendiri dan kesan produk kami itu kepada alam sekitar. Jadi dengan strategi pemasaran yang kami lakukan ini, kami yakin Solution akan mendapat tempat di hati pengguna. Baik, ini yang telah pun saya terangkan tadi berkenaan dengan kelebihan kompetitif EcoPack Solution, di mana kami menyediakan pembungkusan kepada makanan berkuah. Ia adalah spesifikasi produk unggul kami, 100% boleh terurai dalam masa 90 ke 180 hari, tiada bahan kimia yang berbahaya, mampu menahan haba dan kelembapan dan tahan lasak untuk pelbagai jenis makanan seperti yang ada ini. Adalah contoh pembungkusan yang jika menggunakan makanan berkuah, inilah contoh pembungkusan yang akan kami gunakan dalam EcoPack Solution. Baik, ni pasaran unik seperti yang saya katakan tadi berkenaan dengan bekas makanan berkuah, di mana kami menyediakan bekas makanan mesra kuah tanpa plastik. Keperluan yang tidak dipenuhi oleh kebanyakan pesaing menggunakan fiber tumbuhan dan package yang tahan bocor dan tahan panas. Kebanyakan kita kalau beli makanan dekat luar memang akan menggunakan plastik sebagai pembungkus makanan berkuah, tapi di EcoPack Solution kami tak akan menggunakan bekas plastik. Kami akan menggunakan bekas biodegradasi yang kami hasilkan khusus untuk menahan bocor daripada kuah yang digunakan oleh pengguna-pengguna kami, di mana perniagaan-perniagaan F&B, di mana mereka boleh menggunakan produk tahan panas dan tahan kuah ini. Seterusnya adalah kami akan bagi logo percuma kepada pelanggan kami. Tawaran cetak percuma ini untuk pemborong, membolehkan pelanggan kami nama makanan mereka sendiri tanpa kos tambahan. Kalau banyak, maka banyaklah yang akan mereka dapat logo percuma itu. Jadi boleh gunakan logo percuma itu dengan barangan pembungkusan yang kami hasilkan daripada EcoPack Solution untuk digunakan dalam perniagaan mereka. Baik, seterusnya kami ada lagi kelebihannya iaitu package servis B2B komprehensif, di mana kami akan bagi rundingan reka bentuk kepada pelanggan kami. Pastinya kami akan bagi khidmat reka bentuk pembungkusan yang disesuaikan dengan pembungkusan yang mereka mahukan. Bagaimana pembungkusan yang mereka mahukan, kami akan bantu mereka untuk buat reka bentuk yang sesuai dengan perniagaan mereka. Yang seterusnya, pastinya kalaulah pelanggan kami ini memerlukan penghantaran yang cepat, kami tak ada masalah. Kami akan bagi jaminan untuk membuat penghantaran pantas dan boleh dipercayai. Seterusnya adalah flexibility MOQ, mana minimum order quality yang fleksibel untuk pelanggan tetap kami. Jadi pendekatan yang kami gunakan ini sebenarnya menawarkan kebaikan kepada pelanggan-pelanggan kami, di mana pelanggan-pelanggan kami adalah pelanggan-pelanggan yang menjalankan bisnes yang besar kan. Jadi business to business, jadi mereka juga memerlukan packaging atau pembungkusan boleh terurai macam ni dalam kadar yang cepat. Jadi dengan EcoPack Solution tak ada masalah, tak akan ada kelewatan dalam penghantaran bekalan yang kami janjikan kepada pelanggan-pelanggan kami. Baik, kelebihan kami yang ketiga ialah komitmen green marketing, di mana kami memang menolak plastik 100%. Teguh dalam pendirian kami menolak penggunaan plastik dalam setiap produk kami. Dan juga akan sokong program-program CSR yang dilaksanakan oleh pelanggan-pelanggan kami, di mana kami akan membantu pelanggan kami dengan projek tanggungjawab sosial korporat mereka.
dan juga kami akan bekerjasama, menjalinkan kerjasama dengan agensi kerajaan dalam inisiatif Persekitaran Hijau. Jadi sebenarnya Ecoact Solution ini adalah produk yang memang 100% bersuri alam, dan kami yakin dan mampu kami akan dapat melaksanakan apa yang kerajaan inginkan, iaitu untuk memelihara dan memelihara alam sekitar kita. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya Farouk untuk pembentangan yang seterusnya. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Hazi, dan seterusnya untuk kita bentangkan mengenai model perniagaan e-dagang, iaitu business to business menerusi syarikat kami, iaitu syarikat Ecopack Sdn Bhd di atas platform Alibaba.com. Okey, baik. Seterusnya untuk saya bentangkan berkenaan dengan cabaran dan keperluan sumber. Pada asasnya kita mula dengan modal permulaan kita, iaitu RM120,000 dengan kos-kos seperti kos pembelian mesin, kos operasi, kos seperti pembelian bahan-bahan mentah daripada sumber, dan juga termasuklah kos-kos seperti kos pemasaran untuk kita promosikan bahan-bahan produk keluaran kami sendiri. Okey, seterusnya adalah dana tambahan juga. Di samping setiap untuk kita konsistenkan pengeluaran-pengeluaran dia, kita perlukan dana-dana tambahan seperti dalam jangkaan RM30 ke RM50,000 dengan pinjaman mikro seperti produk PKS untuk kos-kos operasi tambahan. Seterusnya adalah keperluan kritikal, di mana perlukan ruang pengeluaran bersih yang teratur. Sudah tentu kita menitik beratkan perkara-perkara seperti ini, iaitu sistem pengurusan sisa yang sangat teratur dan baik, pematuhan piawaian kesihatan dan keselamatan produk keluaran, dan pengurusan rantaian pembekalan yang konsisten, kukuh dan sentiasa untuk mencukupi dalam pengeluaran produk. Seterusnya, pengurusan risiko pembekalan. Dari segi pembekalan ni kita ada 4 faktor yang mana ada risiko dari segi pengurusan, iaitu pembekal utama. Untuk kita dapatkan pembekal utama, untuk kita dapatkan bahan-bahan seperti yang kita dah maklumkan, seperti serat tebu, kanji jagung, ubi kayu, kanji ketang, dan banyak lagi daripada tanaman-tanaman bahan-bahan tempatan, pokok-pokok tempatan. Dan keduanya adalah risiko seperti bencana alam, banjir, ribut, taufan yang boleh merosakkan tanaman, dan ia akan sedikit sebanyak mengganggu dari segi bekalan bahan mentah kepada produk keluaran kami. Seterusnya adalah strategi mitigasi, yang mana di mana syarikat kami juga perlu bekerjasama dengan pelbagai pembekal dan serantau untuk memastikan kesinambungan bekalan, bukan hanya bergantung pada sesuatu pembekal sahaja. Yang keempat adalah kepentingan bekalan, yang mana gangguan bekalan juga dia memberi peluang juga kepada syarikat-syarikat lain untuk mengeluarkan produk mereka dengan menarik minat pembeli lagi ataupun pemborong, dan dia sedikit sebanyak mengganggu keluaran-keluaran jika keluaran syarikat kami ada melibatkan memintas kita melalui risiko-risiko dari segi produk keluaran kami. Seterusnya adalah analisis pelanggan. Ini antara salah satu faktor yang perlu syarikat Ecopack Sdn Bhd meneliti, iaitu melalui analisa pelanggan-pelanggan yang telah membeli produk kami. Ecopack Solution menyasarkan, iaitu organisasi dan perniagaan yang menjalankan menjurus kepada sektor sudah tentunya produk makanan dan minuman yang mementingkan kelestarian alam sekitar. Jadi pelanggan yang mahu beralih daripada produk-produk pembungkusan plastik kepada pembungkusan yang boleh terurai, iaitu biodegradasi, semakin meningkat atas kesedaran. Jadi juga antara yang perlu kita ketahui adalah sokongan daripada pihak kerajaan juga terhadap produk-produk keluaran hijau ini akan meningkatkan kesedaran orang ramai, termasuk masyarakat, dan juga khususnya kepada pembeli dan juga pemborong, untuk lebih serius
terhadap menangani isu alam sekitar. Okey, baik. Permintaan dari segi pembungkusan hijau meningkat. Mengapa ketika ini persoalan meningkat dari segi permintaan menerusi kelestarian pembungkusan hijau ni? Jadi, apa yang kita boleh maklumkan adalah kesedaran alam sekitar ni semakin meningkat dari segi promosinya, dan juga dari segi kesedaran ni melalui media sosial itu sangat meningkat tentang kesedaran alam sekitar. Dan seterusnya adalah sokongan kerajaan untuk produk-produk hijau dari segi saranan-saranan pihak kerajaan untuk menetapkan salah satu akta untuk produk-produk keluaran hijau. Jadi peralihan daripada plastik ke biodegradasi itu adalah satu peralihan yang sangat penting. Dasar ESG iaitu Environmental, Social dan Governance, iaitu dalam lingkungan ataupun alam sekitar, sosial dan tata kelola dapat diperkukuhkan. Okey, terdapat 4 yang perlu kita sasarkan, iaitu sasaran pelanggan, iaitu melalui Ecopact Solution. Dan jadi daripada syarikat kami menyasarkan business to business yang committed kepada kelestarian ada 4, iaitu yang pertama adalah perniagaan menerusi food and beverages, iaitu menerusi sudah tentunya sumber pembeli daripada restoran, kafe, catering dan juga hotel-hotel yang memerlukan pembungkusan-pembungkusan yang ideal. Kedua adalah pengedar dan pemborong, sudah tentunya syarikat-syarikat pengedaran yang berskala besar membeli produk keluaran kami yang cukup jumlah yang cukup tinggi, dan ini adalah salah satu yang kami perlu tekankan bahawa pengedar pemborong adalah salah satu pelanggan yang utama kepada kami. Pengeluar OEM ni pelebalan khusus secara franchise dan juga agensi kerajaan, organisasi korporat CSR sangat-sangat juga menitik beratkan berkenaan kelestarian alam sekitar. Okey, sudah tentu yang pertama tadi saya maklumkan sektor makanan dan juga minuman. Keperluan sudah tentunya dari segi perlu kita tahu bekalan yang sentiasa konsisten, yang perlu kita tahu dari pemborong dan juga peniaga. Untuk kita keluarkan adalah bekalan kita mesti konsisten, kualiti kita mesti adalah yang tinggi, yang berpatutan, harga borongnya berpatutan, dan penghantaran kenalah tepat pada masa dan juga yang seperti dijanjikan dalam perjanjian pembelian kita. Jadi sasaran utama kita seperti yang saya maklumkan tadi, restoran, hotel, catering, pasaraya, kedai runcit dan lain-lain lagi yang memerlukan pembungkusan sektor makanan. Okey, untuk faktor yang kedua tadi, iaitu pengedar dan juga pemborong, sudah tentunya kita tekankan berkenaan dengan kuantiti pembelian yang cukup banyak. Pembelian borong yang besar seperti kuantiti yang tinggi untuk pengedaran semula. Jadi, pelbagai reka bentuk pilihan produk yang kita boleh bentukkan, iaitu boleh kita design secara yang komprehensif dan juga penghantaran yang sistematik bersesuaian dengan ketepatan masa yang kita akan ataupun kena jamin daripada syarikat Ecopact Sdn Bhd untuk penghantaran ketepatan kepada pemborong dan juga pembeli. Dan ketersediaan stok. Jadi beralih pada cabaran kita iaitu untuk kita pelbagaikan pembekal-pembekal kita supaya masalah ketersediaan stok ni akan terus berterusan dan dipercayai oleh pembeli. Okey, untuk peluang OEM iaitu Original Equipment Manufacturer, kelebihannya adalah kita dapat penjenamaan secara percuma logo sendiri untuk pembelian pemborong yang kita dapat berikan, iaitu produk siap lengkap yang kita dapat bentukkan dan juga terus dijual kepada pelanggan akhir. Kita juga boleh bekalkan kepada pembungkusan dan terus kepada pelanggan yang akhir. Juga ia ideal juga untuk franchise-franchise supaya kita dapat bekalkan juga bukan sahaja kepada original, tapi kita dapat
idea juga untuk pembelian-pembelian untuk franchise, pembekal utama yang konsisten untuk pembelian untuk franchise. Okey, baik. Untuk agensi kerajaan dan juga korporat, program CSR, itu tanggungjawab sosial korporat akan terus aktif diperkasa dan diperkukuhkanlah. Dan dasar environmental, social and governance juga dapat diterapkan supaya kita dapat melihat satu perkembangan yang cukup baik. Dan juga amalan daripada pihak kerajaan, iaitu kena amalan hijau yang ditetapkan, yang diterapkan menjadi keutamaan selaras dengan inisiatif pihak kerajaan terhadap masyarakat dalam menjaga alam sekitar. Okey, baik. Untuk seterusnya, ini adalah pelanggan juga lebih memilih dari segi persijilan hijau, iaitu nilai tambah yang kita dapat berikan, iaitu kredibiliti terjamin daripada My Hijau, pengiktirafan daripada pihak kerajaan, daripada MS ISO 14001, iaitu standard daripada pihak piawaian antarabangsa. Persijilan hijau meningkatkan keyakinan, keutamaan dan agensi korporat. Jadi EcoPack Sdn Bhd adalah pembekal pilihan untuk organisasi. Okey, baik. Untuk strategi harga yang kita bincangkan, itu dari segi kedudukan-kedudukan harga yang kita tetapkan, itu strategi harga yang berlapis yang fleksibel. Maksudnya, inilah model harga yang kami tetapkan untuk menggalakkan pembelian dalam jumlah yang tinggi sambil mengekalkan nilai premium produk-produk lestari, iaitu setiap peringkat menawarkan nilai tambah yang jelas. Contohnya di sini, dengan pembelian 3,000 ke bawah unit, kita akan dapat harga asas namun USD sebanyak inilah. Jadi daripada 3,000, peringkat yang lain seperti 3,000 ke sebawah 10,000, dia ada diskaun yang kita tetapkan, dan juga 10,000 unit ke atas kita ada diskaun yang cukup menarik di sini. Dan juga produk dengan sijil yang kita katakan tadi, sijil antarabangsa seperti ASTM D6400 ataupun EN 13432 boleh ditawarkan antaranya 10 hingga 25% lebih tinggi kerana ada pembeli dan pembekal, termasuklah franchise sanggup membayar untuk jaminan-jaminan yang berkualiti tinggi. Okey, baik. Kedudukan strategik di pasaran global. Yang ni antaranya untuk kita kembangkan melalui syarikat kami, iaitu syarikat EcoPack Sdn Bhd, untuk kembangkan kedudukan kami di pasaran-pasaran antarabangsa. Yang pertama adalah kelestarian sebagai teras. Sudah tentu yang mesej sebagai Safe for Planet and Food yang dapat menarik pelanggan-pelanggan tanggungjawab sosial korporat, iaitu CSR, melalui kelestarian. Dan juga kepercayaan melalui bukti. Sudah tentunya status verified supplier dengan gambar produk sebenar, video demonstrasi, sampel berbayar dan juga reaksi daripada pembeli-pembeli adalah menjadi kepercayaan melalui perlu kita buktikan. Yang ketiga sudah tentunya harga yang berpatutan, yang kompetitif di pasaran antarabangsa dengan kualiti biodegradasi yang disijilkan untuk pasaran value for money. Yang keempat adalah optimasi digital dengan kata kunci seperti clamshell box dengan visual professional yang sangat menarik. Okey, yang terakhir sebelum saya berikan kepada Fikri, rangka kerja dari segi promosi kita. Jadi strategi promosi kami melalui syarikat EcoPack Sdn Bhd menggabungkan 3 elemen utama untuk memaksimumkan impak kami di platform yang terbesar atau yang kami kemukakan, iaitu Alibaba.com. Dan antara 3 elemen ini adalah, yang pertama adalah visibility, iaitu paparan dalam carian optimasi SEO dan kata kunci yang strategik. Jadi ini paparan yang kita strategi kami dalam 35% dan 28% iaitu menerusi kredibiliti kami, kepercayaan pembeli dengan sijil pengauditan kilang
dan juga testimoni pelanggan adalah sangat-sangat juga penting, menerusi 28%, dan juga attractiveness iaitu daya tarikan dengan harga, MOQ serta penghantaran yang sangat jelas menerusi 37%. Demikian untuk sesi untuk penerangan saya, dan seterusnya saya berikan kepada Fikri untuk tindakan selanjutnya. Silakan Fikri. Okey, seterusnya pelan pelaksanaan 90 hari. Okey, hari yang pertama hingga hari 14 iaitu persediaan. Okey, audit penyenaraian lengkap, kumpul sijil dokumentasi, rakam video demonstrasi, dan seterusnya sediakan dasar sampel. Okey, yang kedua hari yang ke-15 dan ke hari ke-30 iaitu pelancaran. Okey, lancarkan penyenaraian optimum, aktifkan sampel berbayar. Seterusnya memulakan features listing, dan akhir sekali monitor trafik awal. Okey, hari yang ke-31 dan 60 iaitu nurturing, tindak balas RFQ segera, sediakan diskaun terhad, bina case studies pembeli dan kumpul testimoni. Okey, untuk hari yang ke-61 hingga 90 iaitu pengembangan, iaitu sertai pavilion Alibaba, kontrak supply pemborong, analisis ROI promosi, dan akhir sekali iaitu skala kempen berjaya. Okey, seterusnya strategi pemasaran digital dan pertumbuhan masa depan Ecopack Solution, iaitu meneroka pendekatan inovatif dalam pemasaran digital dan analisis pasaran untuk pembungkusan makanan masak alam di era perdagangan elektronik. Okey, pemasaran digital multi saluran. Okey, yang pertama perdagangan sosial. Okey, kandungan video ni video pendek, proses iaitu proses pembuatan meningkatkan kepercayaan. Social proof ni ulasan dan rating pembeli yang terdahulu. Okey, seterusnya live broadcast, siaran langsung produk secara interaktif. Okey, seterusnya mobile commerce iaitu reka bentuk responsif. Okey, mesra skrin kecil. Seterusnya cek pantas respon dalam masa 5 minit. Tingkatkan pesanan 35%. Notifikasi real time, promosi eksklusif terus ke telefon. Okey, seterusnya demografi pasaran, siapa pembeli Ecopack. Okey, yang pertama daripada geografi utama iaitu Asia Tenggara sebanyak 35%. Okey, yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Okey, seterusnya Eropah Barat sebanyak 28%, iaitu Jerman, Perancis dan UK. Dan akhir sekali Amerika Utara iaitu Amerika Syarikat dan Kanada. Okey, seterusnya profil pembeli B2B iaitu umur antara bermula daripada 25 hingga 45 tahun, iaitu golongan yang celik teknologi lah. Okey, seterusnya jenis usahawan PKS dalam F&B dan hospitality. Ciri dia aktif media sosial, kesedaran alam sekitar. Okey, untuk sosioekonomi. Okey, sosioekonomi pendidikan, berpendidikan tinggi, latar belakang perniagaan, dan untuk nilai sanggup bayar premium untuk produk hijau bersijil. Dan piawaian patuhi ASTM D6 400 dan EN 13432. Okey, seterusnya pembahagian pasaran strategik. Okey, segmentasi berdasarkan 4 dimensi. Yang pertama, geografi. Sistem geotag untuk sasaran lokasi spesifik. Fokus kos penghantaran rendah dan masa penghantaran singkat. Okey, seterusnya psikografi, gaya hidup lestari, nilai tambah mesra alam, dan reputasi jenama hijau yang konsisten.
Okey, akhir sekali tingkah laku, kekerapan pembelian, keutamaan logistik, respon terhadap promosi digital dan diskaun. Okey, pelanggan yang menunjukkan minat tinggi yang tinggi terhadap kelestarian akan kekal setia kepada jenama yang konsisten dalam amalan hijau dan etika perniagaan. Okey, seterusnya pertandingan iaitu competition, persaingan dalam industri pembungkusan hijau. Okey, industri pembungkusan biodegradable di Malaysia semakin kompetitif dengan kemasukan syarikat baharu yang menawarkan pelbagai penyelesaian mesra alam. Okey, pasaran ini berkembang pesat seiring dengan kesedaran alam sekitar yang meningkat. Okey, landscape pesaing utama. Yang pertama adalah Ecowear Malaysia. Okey, pembekal produk kertas mesra alam yang popular tetapi produk kurang tahan untuk makanan panas dan berminyak lah. Okey, yang kedua adalah Biopack Asia Pacific, pengeluar antarabangsa dengan rangkaian pengedaran luas namun harga tinggi disebabkan kos-kos import. Okey, yang akhir sekali pembekal tempatan syarikat kecil menawarkan produk murah tetapi tiada pensijilan hijau atau jaminan kualiti. Okey, kelebihan kompetitif EcoPack Solution. Okey, daripada segi inovasi teknologi. Okey, yang pertama teknik komprehensif molding meningkatkan ketahanan bekas makanan menjadikannya sesuai untuk makanan panas dan berkuah. Okey, seterusnya perkhidmatan unggul, sokongan selepas jualan, penghantaran berjadual dan jaminan kualiti yang melebihi pesaing tempatan. Seterusnya strategi serantau. Okey, perancangan pusat pengedaran serantau di Malaysia untuk memperkukuh keupayaan eksport ke pasaran Asia Tenggara. Okey, seterusnya adalah halangan masuk dan strategi mengatasi. Okey, yang pertama adalah kos permulaan yang tinggi. Okey, pelaburan besar diperlukan untuk mesin, acuan dan persijilan berkualiti tinggi. Okey, solusinya adalah pembiayaan hijau melalui Green Technology Financing Scheme GTFS untuk mengurangkan beban modal awal. Okey, seterusnya kesedaran pengguna rendah. So, persepsi bahawa produk biodegradable mahal dan tidak tahan lama masih wujud dalam kalangan pengguna. Okey, solusinya adalah kempen pendidikan digital, testimoni pelanggan dan demonstrasi produk untuk membina keyakinan. Seterusnya persaingan harga plastik. Okey, plastik konvensional masih lebih murah. Okey, menjadikan persaingan harga yang mencabar. So, solusinya automasi pengeluaran dan economic of scale untuk menurunkan kos per unit secara berperingkat. Okey, akhir sekali persijilan antarabangsa. Memperoleh persijilan dan pematuhan piawaian antarabangsa memerlukan masa dan kos yang tinggi. Okey, jadi solusinya adalah pelaburan strategik jangka panjang dalam pensijilan untuk membuka pasaran ekspor yang premium. So, sumber ni kita dapat daripada Ministry of Environment Malaysia 2023, Statista 2024 dan Biopack 2023 serta SMIC 20, sumber daripada SMIC 2022 lah. Okey, akhir sekali untuk kesimpulan dan peluang pertumbuhan. So, positioning strategi EcoPack Solution berpotensi menjadi peneraju industri pembungkusan hijau di Malaysia dan Asia Tenggara. So, permintaan meningkat hasil kesedaran alam sekitar yang semakin tinggi dan sokongan dasar kerajaan yang progresif. So, kekuatan utama adalah inovasi teknologi komprehensif molding, pensijilan kelestarian diiktiraf. So, strategi digital melalui platform seperti Alibaba.com dan reka bentuk ergonomik untuk penghantaran makanan. So, peluang pertumbuhan masa depan, nilai pasaran
2023 sebanyak 67.69 bilion. So pasaran pembungkusan lestari di Asia Pasifik. Seterusnya 124.36 bilion unjuran 2033, pertumbuhan hampir 2 kali ganda dalam dekad akan datang. Seterusnya 12.1 peratus CAGR keseluruhan. So kadar pertumbuhan tahunan kompaun bagi pasaran serantau, dan 7.2% CAGR biodegradable, pertumbuhan segmen pembungkusan biodegradasi 2025 dan 2033. Okey, untuk peluang pengembangan ke Thailand, Indonesia, Vietnam dan Filipina dengan fokus kepada segmen pembungkusan makanan berkuah yang mempunyai permintaan yang tinggi. Okey, dan akhir sekali memfokuskan rantaian bekalan, meningkatkan kapasiti pengeluaran dan membangunkan produk baharu yang memenuhi keperluan pasaran serantau. So, itu saya daripada kami, Ecopack Solution Sdn Bhd. Okey, baik. Terima kasih.